Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ni kita akan tengok past year question untuk PSPM SK025 untuk tahun 2023 dan juga pada tahun 2024. Seterusnya kita akan tengok kesoalan yang ke-9. So untuk kesoalan yang ke-9, kita kena arrange the following carboxylic acid in the descending order of acidity. Dan juga kita kena explain kita punya answer. Jadi ni kita ada 4 carboxylic acid dan kita kena tengok mana satu yang paling acidic. So yang paling acidic adalah yang ada 2 biji Cl dekat sini. So ini yang paling acidic. And then yang kedua acidic adalah yang ini. Sebab dia ada 1 biji Cl, ini pun ada 1 biji Cl. Cumanya Cl ini lagi dekat kepada carboxyl group. Okey. Yang lagi satu tu dia adalah lagi jauh sikit. So ini nombor 3. Dan yang paling lemah adalah carboxylic acid yang biasa. Dia tiada Cl. Okey, ini ada 1 Cl. Ini ada 2 Cl. Jadi dia lebih kuat. Okey, jadi kita punya penulisan kita akan tulislah. Yang ini paling depan pasal dia kata descending order, ini paling kuat. Followed by CH3 CHCl COOH nombor 2. Yang nombor 3 Cl CH2 CH2 COOH. Yang keempat adalah carboxylic acid yang biasa. So kita boleh buat kita punya perbandingan. So kita boleh cerita kenapa yang ini lebih kuat ataupun lebih acidic daripada yang ini. Jadi 3-chloropropanoic acid is more acidic than propanoic acid yang biasa disebabkan adanya chlorine atom. Okey, chlorine atom ini akan bertindak balas sebagai electron withdrawing group. Jadi dia punya keyword mesti mention pasal chlorine atom dan mesti mention pasal electron withdrawing group ataupun EWG. And then lepas kita dah compare ini kepada yang ini, kamu boleh compare yang ini kepada ini pula. So dekat sini, ini adalah 2-chloropropanoic acid. Ini adalah 3-chloropropanoic acid. Jadi kita boleh cerita yang pasal position dia. Okey, position untuk 2-chloropropanoic acid ini dia lebih dekat, closer kepada carboxyl group, iaitu lagi dekat kepada COOH dekat sini. Manakala yang Cl ini dia lebih jauh kepada COOH ini. Jadi yang lebih dekat dia akan jadi lebih kuat pasal dia boleh pull electron density lebih efektif. Jadi OH pun lebih lemah and therefore it is more acidic. And then last sekali, yang ini akan jadi lebih acidic daripada yang ini disebabkan adanya 2 biji Cl atom. Okay, so dia punya keyword dia ada 2 kat sini. So you can mention that CH3 CCl2COH is the most acidic because of the presence of 2 Cl atom on the same carbon adjacent to the carboxyl group. Okay, so dari segi marking scheme dia senang je. 1 markah untuk arrangement, 1 markah untuk explanation antara ini kepada yang ini, 1 mark. Ini kepada yang ini pasal position dia, 1 mark. Dan juga yang terakhir ini kepada ini pasal bilangan chlorine atom dia. So kamu dah dapat 4 markah dekat sini. Lagi 6 markah datang daripada soalan di bawah sini. So kita akan tengok. So based on the reaction scheme below, draw the structural formula of M dan juga P. Okay, so M kita dan juga P kita. And then bagi tahu reagent untuk K, L, N dan juga Q. So kita start dengan M dahulu. So ini adalah kamu punya carboxylic acid which is CH3, CH2, CH2, C double bond O, OH. Bila dia bertindak balas dengan PCl5, okay, kamu ubah saja OH tu menjadi Cl. So kamu akan dapat jawapan kamu begini. Alright. And then seterusnya, kamu ada carboxylic acid. Yang ini pula adalah kamu dapat kamu punya alkohol. Okay. So bila asid bertindak balas dengan alkohol, kamu akan dapat ester melalui proses esterification. Jadi kamu akan buang OH dekat bahagian sini, kamu akan buang H dekat bahagian sini. Jadi kamu akan lekatkan O, CH2, CH3, 2 itu dekat bahagian sini.
O, CH3, 2. So kita akan dapat kita punya ester. Itu adalah struktur P kita. And then untuk K pula, kamu nampak Cl menjadi MgCl. So perubahan dia berlaku dekat sini. Jadi dia nak buat Grignard reagent. Jadi kita punya reagent adalah magnesium dry ether. Manakala untuk kita punya L, okay, kita punya L, kamu nampak daripada Grignard reagent, kamu nak buat COOH. Kamu tambah lagi satu karbon daripada sebelumnya. Ini ada 3 karbon, ini ada 1, 2, 3, 4 karbon. Jadi kamu kena, reagent kamu mesti guna carbon dioxide. Dan juga nombor 2, kita kena undergo hydrolysis, H3O+. So ini adalah reagent dia. Manakala untuk N, okay, so kamu dah dapat dah kamu punya structure M tadi, iaitu CH3, CH2, CH2, C double bond O, Cl. Sekarang ni kamu nak hasilkan NHCH3 dekat sini. Jadi, kamu punya structure mesti ada NH2CH3. Okey, sebab apa? Sebab nanti kamu akan buang kamu punya Cl dan salah satu hidrogen tu akan dibuang. Jadi, balance dia adalah kamu akan lekatkan NHCH3 tadi. So, NHCH3. Dan nanti dia akan jadi plus HCl lah. Sebab dia undergo condensation ataupun elimination. Okey, jadi jawapan dia akan jadi CH3NH2 ataupun NH2CH3 pun boleh. Okey, mana-mana. And then untuk Q, kamu nampak daripada COOH menjadi CH2OH. Okey, bilangan karbon dia sama je. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cuma daripada asid menjadi alkohol. Okey, so dia akan undergo reduction. So bila reduction, kita boleh pakai lithium aluminium hydride dan juga H3O+. Okey, so markah dia senang saja. Setiap benda yang betul, struktur betul, satu markah untuk P, satu markah untuk K, satu markah untuk L, satu markah untuk N dan satu markah untuk Q. So totalnya kamu akan dapat 6 markah dekat sini. Alright, so itu sahaja untuk soalan yang ke-9.